Okey, sekarang kita dalam sarang burung. Macam dulu sini burung kurang, ada tu ada, tapi macam contohnya macam nampak anak-anak anak yang baru-baru lahir semua, dulu tak ada tau, dulu susah nak ada. Sebab kita dah tak terjaga, dia dah makin kurang, anak-anak pun lahir terus hilang. Lepas tu sekarang bila ni anak ada sarang baru tepi bucu tu. Belakang ni nampak sarang baru, belakang tu ada burung ada anak lagi. Ini baru ni ada telur ni. Ini ada telur. Ni belakang ni ada anak. Belakang tu. Ada anak, ada telur. Sekarang ni banyak anak dan telur. Dia semakin membiak dan membiak. Nanti kita boleh tengok. Kita boleh tengok. Pula lagi satu bilik pun sama. Burung sarang semakin banyak. Banyak barang sarang baru, anak baru. Nampak? Baru buat. Ni pun ada. Ada. Sedangkan kita baru kutip sarang 2 minggu lepas. Jadi ni kita baru kutip sarang 2 minggu lepas and hari ni baru tuan tengok. Dalam 2 minggu pun kita dah nampak sarang baru dia makin buat balik. Kesan-kesan baru macam tu. Nampak? Kat sini pun dia buat sarang. Dia nak buat sarang kat sini. Sekarang, dulu ada tak? Dulu dia ada tapi dia tak macam sekarang. Sekarang ni dia macam makin selesa dengan rumah burung ni, makin aktif. Kalau kita buka pun maghrib-maghrib burung masuk, burung tu masuk dia macam nak masuk. Dia macam bila masuk tu dia puas hati lah, dia masuk puas hati. Baru apa? Baru jatuh. Okey. Ni burung apa sarang baru buat. Banyak kesan-kesan baru sebab saya pun ambil 2 minggu lepas. Nampak semakin banyak-banyak tanda. Dia bulan lepas pun 2 minggu lepas pun baru cuci berak ni. Berak pun dah makin banyak. Bau vacuum. Berak pun dah makin banyak. Kat sini pun lagi banyak. Tengok, boleh tengok sarang-sarang baru. Boleh tengok. Ada telur, anak semua. Alhamdulillah lah sekarang. Alhamdulillah peningkatan. Nampak? Ni pun dah boleh ambil dah ni. Pasal burung yang di atas. Ni lagi-lagi ni baru ni. Banyak yang baru. Bilik ni 2 minggu lepas saya banyak ambil tau. Bila sekarang ni tengok dia ada baru nak buat balik. Alhamdulillah. Boleh komen sikit macam mana? Puas hati tak? Bagi saya puas hati lah. Alhamdulillah lah. Dalam mungkin sekarang baru 5 bulan kan. Dalam dah cukup 12 bulan nanti kita tengok macam mana. Kalau ada rezeki kita upgrade lagi ke. Bagi dia tambah banyak. Bagi sebulan tu dapat 5, 6, 7 kilo. Okey juga kan. Itu saya lah yang saya boleh kongsikan dengan yang mana-mana sarang burung yang tak berjaya tu. Jangan ragu-ragu, terus je. Terus buat, terus deal dengan Tuan Zuri Zalman ni. Ambil package yang